Mimpi macam-macam lah. Dah tak ada dekat dunia ni. Macam dah kat alam lain lah, saya rasa. Saya rasa macam bukan dekat dunia dah. Saya nak mati lah. Malam tu memang saya kau memang sakit lah. Mak saya je yang tahu. Sebelum operation tu, doktor pakar dia cakap ada 3 ubat. Mula ubat yang tahan sakit, yang kedua ubat tahan sakit yang ada macam pil yang boleh patah 2 tu, ada sebut dalam tu. Itu pun tak okey kak. Saya rasanya sakit lagi. Kali ketiga dia terus masuk ada ubat cair tu masuk dalam jarum tu. Terus malam tu saya dah terus tidur. Malam tu saya dah mimpi lah, bukan mimpi macam-macam lah. Dah tak ada dekat dunia ni. Saya dengar lah apa benda mak saya cakap, doktor saya cakap. Tiba besok pagi saya dah bangun. Rasa mimpi tu nak kat alam lain lah. Macam dah kat alam lain lah saya rasa. Saya rasa macam bukan dekat dunia dah. Saya nak mati lah. Sebelum nak tidur tu, saya memang sakit sangat, macam tak selesa. Bila bergerak sini, tip tu bergerak-gerak kena kat paru-paru. Yang tak boleh tu. Dengar pun rasa. Sebab saya pun first time masuk hospital sakit macam ni kan. Sebelum ni saya okey, tak ada apa-apa masalah pun.